Contoh 18, buktikan setiap identity triangle yang berikut. Okay. So, di sini yang A punya, dia punya left hand side itu ialah 1 tolak 2 sin square A. Okay, dia akan jadi 2 cos square A tolak 1. So, kita tahu bahawa yang identiti asas itu dia ada 3. So, apa 3 identiti asas ialah kita ada sin square tambah cos square sama dengan 1. Lepas tu 1 tambah tangent square sama dengan secant square. 1 tambah cotangent square sama dengan cosecant square. Okay, so untuk case ini kita ada sin dengan cos, sin square dengan cos square. So sin square itu ialah 1 tolak cos square. So ini akan jadi 1 tolak 2 darab 1 tolak cos square A. So 1 tolak 2 tambah 2 cos square A. So dia akan jadi 2 cos square A tolak 1. Inilah dia punya right hand side. Okay. So, kita dapat buktilah yang ini. So, di sini dia punya sin square tambah cos square sama dengan 1. Sin square ialah 1 tolak cos square. Sin square itu ialah 1 tolak cos square. Lepas tu, di sini kita kembangkan. Okay. Okay. Yang A punya sudah settle. Okay, so di sini B kita ada tangent A tambah cotangent A sama dengan secant A cosecant A. So kalau dia ada sin dengan cos dengan tangent cotangent keluar pada masa yang sama, kita tahu bahawa tangent ialah sin per cos, cotangent ialah cos per sin. Okay, so dia tangent dengan cotangent keluar sekali, kita akan tukarkan tangent kepada sin per cos, cotangent kepada cos per sin. Ataupun dalam soalan yang sama, saya ada sin cos, saya biasa akan tukar ke tangent. So, di sini saya punya left hand side ialah tangent A tambah dengan cotangent A. Tangent itu sin, cotangent itu cos. Ini ialah cos, ini ialah sin. So, di sini saya darab dengan sin, darab dengan sin. Ini darab dengan cos, ini darab dengan cos. Dia akan jadi sin square A tambah dengan cos square A bahagi dengan sin A cos A. Sin A cos A. So, kita tahu bahawa sin square tambah cos square itu sama dengan 1. Okay, so yang ini dia akan jadi 1 bahagi dengan sin A cos A. Okay, so dia akan jadi macam ni. Dan ini pun sama dengan 1 bahagi sin A darab dengan 1 bahagi sin cos A. 1 bahagi sin A itu ialah cosecant. Okay, so dia adalah cosecant A, secant A. Oh, iaitu secant A, cosecant A. Okay, inilah dia punya right hand side. Okay, so di sini kita punya sin square tambah cos square ialah 1. So, di 1 ini bahagi ini, 1 bahagi ini. So, yang tangent ini ialah sin per cos. Tangent ialah sin per cos. Lepas itu cotangent ini adalah cos per sin. Macam ni. Okay. Settle. Okay. Yang contoh 19 ini kita nak buktikan yang ini sama dengan ini. So, saya punya left hand side itu ialah tangent square x tolak secant square x. Okay, tambah 2. Dia akan jadi cosecant square tolak cotangent square. So, di sini kita tahu bahawa, okay, tangent, kita tahu bahawa sin square tambah cos square sama dengan 1.
Lepas tu 1 tambah tangent square sama dengan secant square. Okay. So, di sini kita ada tangent square kan. So, tangent square tolak secant square sama dengan negatif 1. Tangent square tolak secant square sama dengan negatif 1. So, negatif 1 tambah 2 iaitu 1. Ini saya punya left hand side. Saya henti di sini. Okay. Dan untuk yang ini dia adalah ini ialah negatif 1. Okay. Seterusnya dia punya right hand side ialah cosecant square tolak cotangent square. So, kita ada 1 tambah cotangent square sama dengan cosecant square. So, 1 sama dengan cosecant square tolak cotangent square. Okay. So, ini sama dengan 1 lah. Sama dengan left hand side lah. Dan, okay. So, di sini, apa yang saya guna ialah yang ini. Ialah ini. Oh. So, kedua-dua belah sama dengan 1. So, dia proof lah. Kata. Proof punya, yang paling standard punya ialah kita dari left hand side, buat sampai tunjuk right hand side. Itu yang paling standard. Okay. Ada satu cara lagi ialah kita ada left hand side buat sampai certain barang, kita henti. Lepas tu right hand side pun proof sampai benda yang sama. Dan kita dapat proof left hand side sama dengan right hand side. Okay. So, seterusnya kita buat latihan untuk yang ini.